Sebagai seorang yang memang suka melibatkan diri dengan aktiviti jungle, terutamanya aktiviti solo, bukan sahaja parang ataupun pisau, ataupun pepper spray, ataupun sebarang peralatan yang terdapat dalam poket Doraemon aku ni yang aku bawa masuk dalam hutan. Tapi ada salah satu benda yang sememangnya agak penting bila mana kita nak masuk hutan. Dia tak kisah sama ada kita nak masuk hutan ke, kita nak pergi camping ke, benda tu kena ada. Pasal itu adalah alat yang boleh membantu kita untuk kita memerhatikan keadaan sekeliling, terutamanya dalam gelap malam hutan. Dan bila mana aku berkata macam ni, aku rasa korang pun dapat faham lah. Sudah semestinya adalah lampu suluh. Jadi malam ni aku akan kongsikan dengan korang tentang lampu suluh yang aku pakai untuk setiap aktiviti aku yang mana aku libatkan diri aku dengan hutan. Aku bawa lampu ni, lampu sofen. Lampu ni memang padulah terang dia. Bapak sekali bapak padu terang. Memang terang, korang boleh nampak kan? Terang. Jadi geng, malam ni kita akan pusing-pusing kat sini dengan menggunakan dua lampu utama aku, iaitu Sofen SC33 dengan Wokers FC12C. Ini dia. Satu Sofen SC33, satu lagi Wokers FC12C. Kita akan tengok sejauh mana lampu dia terang menderang dia. Sebab sebelum ni dah ada beberapa orang yang minta aku buat review lampu ni. Nak tahu terang macam mana, nak tahu berapa lama bateri dia boleh bertahan. Jadi malam ni tanpa masuk ke dalam hutan, aku buatlah review pasal lampu pula. Boleh nampak kan macam mana terangnya lampu ni, Sofen SC33. Sekejap lagi kita akan tengok pula macam mana terang lampu Wokers FC12C. Okay, mula-mula kita main dulu dengan lampu Sofen lampu Sofen SC33 ni. Dulu sini aku pernah buat selam solo waktu malam. Gelap berita. Okey, terang balik. Dulu aku pernah buat selam solo kat sini waktu malam. Kat sana tu aku selam dulu. Tu tempat mayat dia ambil. Lama dah dulu. Tapi malam ni bukanlah aku nak bercakap tentang orang selam solo ke berbenda ke, tak ada. Aku cuma nak cakap tentang lampu. Tapi alang-alang aku datang lepas sini, ceritalah tentang kawasan ni dulu. Macam mana aku buat selam solo kat sini dulu kan. Menggerun dan juga menakutkan. Pasal apa selam pada waktu malam hari. Ini dah pernah jadi kes sejarah orang meninggal lemas kat sini dulu. Jom aku nak bawa korang tengok pula macam mana keadaan sungai ni dengan menggunakan lampu suluh Sofen SC33 ni. Kita tengok macam mana terang tak terang lampu ni. Jom. Okey, ni adalah dasar sungai. Aku on lagi lampu lagi terang. Okey. Nampak kan? Okey, tadi tu belah sana tu. Lampu ni memang super terang lah lampu ni . Nampak tak? Boleh nampak perhabis ni . Ini segala setan semua nampak kalau dia keluar ni. Nampak macam ni sungai ni . Sungai ni panjang tau. Sungai ni memang panjang. Panjang sungai ni . Panjang dia sampai ke sana. Panjang betul sungai ni. Ni hutan tebal ni. Ni hutan tebal. Terang kan? Okey geng, tadi kita pakai Sofen SC33 kan. Sekarang kita suluh pula sekeliling dengan menggunakan Wokers FC12C. Dekat tangan aku sekarang ni ada dua brand lampu. Pertama aku gunakan Sofen, kedua aku pakai brand Wokers. Sofen aku pakai Sofen SC33, Wokers aku ada dua. Satu Wokers Wokers FC12C dan satu lagi adalah Wokers DL20R. Ini dia yang aku jadikan sebagai lantern ni. Tapi kita tengok dulu. Ini dia. Wokers FC12C. Memang padu terang benderang. Okey, nampak tak macam mana cahaya daripada lampu Wokers FC12C. Memang terang. Memang terang lah. Tengok pula dalam air macam mana bila mana kita suluh. Habis nampak segala-gala benda kat dalam air ni. Ini Tuhan cakap ni. Kau pakai lampu ni, hantu pun takut nak kacau kau. Yelah, terang benderang macam ni. Kalau kau suluh, hantu keluar. Memang nampaklah muka hantu tu. Bukan nampak apa, nampak muka dia tak lawa. Terang benderang. Hutan tebal. Jadi aku akan ceritakan apa bezanya lampu Wokers FC12C dengan lampu Sofen SC33. Apa beza dua lampu ni? Super terang padu. Memang terang. Jom.
Aku dalam hutan, bila mana aku bergerak, lampu wajib adalah. Cuma malam ni aku tak adalah meredah hutan. Cuma aku lepak-lepak kat sini saja. Buat review tentang lampu pula. Bila pasal korang nak tengok kan, lampu ni terang macam mana, malam ni aku tunjuk je lah. Tapi itu serang cakap, aku dah lama tak buat review tentang lampu. Memang lama dah lah. Kalau dulu aku banyak sponsor. Sekarang ni sponsor dah tak ada. Lebah ni. Lebah ni degil. Lebah jenis yang besar-besar tu. Dia tertarik dengan cahaya lampu. Dia datang lah. Terangkan lampu ni kan, memang terang. Super terang. Ini adalah kawasan lapang. Kawasan lapang ni aku nak tunjukkan kepada korang. Lampu Workers FC12C. Sejauh mana pergi cahaya dia. Lepas tu kita akan buat satu postmortem. Perbandingan antara Workers FC12C dengan Sofirn SC33. Jangan tengok cahaya dia. Cahaya dia macam mana cahaya dia. Nampak tak? Macam mana terang lampu ni. Okey, lampu ni dia pakai tie Swiss. Dan jenis cahaya dia adalah jenis tembak jauh. Jadi sangat sesuai untuk kita gunakan untuk kita tengok objek jarak jauh. Sebab dia tembak memang jauh. Okey, contohlah kan kita nampak pergerakan dalam semak tu. Macam mata itu. Okey, bukan. Kita tengok macam ada benda bergerak-gerak kan. Terus ambil lampu. Contohlah, ambil lampu terus tekan. Terus nampak apa benda ada kat depan tu. Sebab lampu ni memang digunakan untuk kau tengok apa benda jarak jauh. Lampu ni. Lampu ni dia ada mode macam eco. Kemudian low, medium, high, turbo. Tapi ikut mana macam mana pun, kita tekan je button belakang, terus dia pergi kepada mode turbo. Sebab memang dia buat lampu ni untuk tengok apa benda yang jarak jauh. Lampu ni. Memang pergi dia jauh lah kalau nak bandingkan dengan Sofirn SC33. Ini kelebihan lampu ni pula. Boleh tengok jarak jauh. Dan dia punya turbo dia pula, cahaya turbo dia ni, dulu dia Workers keluarkan FC12. Kemudian dia keluarkan Workers FC12C, dia upgrade. Kalau yang Workers FC12, turbo dia sekejap sangat. Terus dia akan jadi low. Tapi kalau Workers FC12C ni, turbo dia lama sikit lah. Lama sikit. Sebab memang digunakan, dia cipta untuk tengok objek jarak jauh. Nampak kan memang terang lampu ni kan. Memang terang. Super terang benerang. Tapi kelemahan ni pula bagi aku, sebab aku menggunakan lampu dalam hutan. Bila mana kita berjalan nak seluruh lantai, nampak tak macam mana cahaya dia? Dia hanya fokus sini saja. Dia kecil. Tapi kalau nak tengok jarak jauh memang menang ke dia lah. Nak tengok berapa benda ada dalam semak tu kan, menang ke dia. Itu bezanya lampu ni dengan Sofirn SC33. Super terang tapi ada kelemahan dia juga. Ini bila mana kita berjalan, nampaklah. Kita akan nampak apa yang kat sini saja. Tapi bila mana jarak jauh, menang. Aku cakap dah ulang-ulang ni. Alah, entahlah peduli apa aku. Okey, jom kita pergi pula pada Sofirn SC33. Okey, dalam gelap gelita macam ni, memang mata kita apa benda pun tak nampak. Sebab tu aku cakap, nak main hutan ke, kau nak main solo camping ke benda ke, lampu kau kena ada lah. Okey, ini adalah Workers. Ini adalah Sofirn SC33. Okey, lagi terang. Buka turbo terus. Nampak tak macam mana bezanya? Tadi pakai Workers FC12C. Sekarang kita pakai Sofirn SC33. Cahaya dia memang jenis flood. Flood ni maksudnya dia meluas, melebar macam spotlight. Bila mana kita suluh jalan pun, nampak tak? Dia lebih apa? Terbuka lebar cahaya dia. Jadi apa benda pun kita akan nampak. Sekali suluh saja. Itu bezanya antara lampu Sofirn SC33 dengan Workers FC12C. Lampu ni jenis terang benderang, tapi dia jenis tersebar. Dia bukan untuk fokus tembak jarak jauh untuk kau tengok apa benda atas pokok tu. Macam itulah cerita dia. Tapi lampu ni memang terang lah. Okey geng, tadi kita dah tengok kan macam mana bezanya cahaya lampu daripada Workers FC12C dengan Sofirn SC33. Cuma kalau korang nak main hutan, korang tak boleh ada satu lampu saja. Korang kena ada dua jenis lampu. Tapi macam aku ni, okey, macam pengeluar lampu ni, diorang ada keluarkan jenis satu lampu, ada dua cahaya. Maksudnya satu lampu
Boleh guna untuk flood, boleh guna untuk throw. Tapi aku tak sarankan untuk kita beli jenis lampu macam tu. Sebab apa? Kalau lampu tu rosak, habis. Lampu flood kau tak ada, lampu throw kau tak ada. Jadi lebih baik kau dapatkan dua lampu macam ni. Satu jenis throw FC12C Workers, satu jenis flood tersebar Sofon SC33. Sebab kalau satu rosak, kita ada satu lagi. Kan? Itu bezanya pula. Kalau kita beli macam yang aku cakap tadi tu, kalau satu tu rosak, jahanam lingkup kau dalam hutan tu. Sebab kita jangan yakin sangat dengan kita punya peralatan. Kalau dia nak rosak, dia rosak juga. Sebab benda ni dibuat oleh tangan manusia. Dekat dunia ni tak ada benda yang kekal abadi. Nak kekal abadi, syurga. Jadi kita hanya buat persediaan saja. Okey, contohnya macam aku main hutan, memang aku ada dua jenis lampu. Okey, dah lah ada dua jenis lampu. Dalam masa sama pula, dalam poket Doraemon aku ni pula, ada lagi dua lampu standby. Dua lampu standby tu pula adalah Sofon SC33. Tapi aku dalam perancangan nak beli lagi dua lampu. Satu Workers FC12C, nanti akan letak dalam ni juga untuk standby. Satu lagi lampu kepala Workers HD50. Lampu tu padu. Sebab dulu masa aku dapat sponsor dulu, memang banyaklah lampu aku dapat daripada Workers, daripada Sunsky, daripada Fenix, daripada S-Beam kan. Cuma Nikon tak nak dapat. Banyak lampu aku dulu. Bagi mereka yang pernah kenal aku daripada channel Jak Rimba 1, diorang tahulah. Memang dulu banyak lampu aku dapat sponsor. Jual-jual murah semuanya. Sekarang ni semuanya beli sendiri belaka. Beli pakai duit sendiri. Jadi nak main hutan, lampu kau kena ada lebih. Jangan bawa satu lampu. Lampu yang kita nak pakai kena ada dua jenis. Kemudian dalam beg kita kena ada standby. Kalau jadi apa-apa senang. Kalau dia nak rosak, sekejap dia rosak. Sebab aku dah pernah kena dah. Lampu tu lampu Fenix. Fenix PD35 Pro. Rosak. Dia bukan rosak macam mana. Lampu tu boleh menyala. Tapi dia dah tak boleh nak pergi kepada mode terang benderang. Macam level high dan juga level turbo. Jadi dah pernah kena, buatlah standby. Okey, bila mana sebut je pasal level high dan juga level turbo. Untuk kita pilih lampu ni, Workers FC12C, lampu dia memang super terang. Dia 1600 lumen untuk turbo, memang padu. Yang ini pula tak silap aku dalam 4500 ke 5000 lebih lumen macam tu lah. Memang terang lah. Okey, untuk pilih lampu ni, pertama, jangan tengok pada level turbo. Contoh katalah, kalau lampu tu dia tunjuk turbo dia adalah 10,000 lumen. Ataupun turbo dia adalah 5,000 lumen. Kau tertarik, kau beli. Tak, jangan. Sebab cara aku pilih lampu, ini berdasarkan pengalaman aku dalam hutan. Pilih lampu ni, pertama tengok level height. Height tinggi mana? Kalau Sofon SC33 ni, level height dia adalah 1800 lumen. Level eco dalam 5 lumen. Level medium dalam 300 lumen. Tapi level height dia dalam 1800 lumen. Yang ini pula, dia tak ada, bagi aku macam dia tak ada lah level high ke turbo ke tak ada. Dia pasal apa, kau on je switch terus ke turbo. Macam tadi aku cakap lah. Ini guna untuk kita tembak jarak jauh, untuk tengok apa benda jarak jauh. Jadi kalau yang ni pula, Sofon SC33, dia ada level dia untuk high 1800 lumen. 1800 lumen cukup terang. Macam mana korang tengok tadi, cukup terang dah. Kenapa aku cakap, jangan fokuskan pada level turbo dulu. Sebab turbo ni, memang dia gila babi terang dia kan. Tapi dia tak boleh lama tau. Kau boleh pakai turbo untuk tengok, memang super terang nak mampus. Tapi sekejap saja. Dalam 1 minit, 2 minit dah cukup. Kalau kau cuba paksa juga, lama-lama dia akan lampu tu, cahaya dia akan jadi malap sendiri. Okay, bila malap tu bukan dia rosak. Sebab memang motherboard dia dicipta macam tu. Motherboard lampu ni bila mana dia mengestan suhu haba yang sangat panas, automatik dia akan jadi downkan lampu dia untuk dia beri ruang pada lampu dia rehat sikit untuk jaga daripada motherboard rosak. Okey, ini kelebihan kita pakai lampu ni. Lampu macam ni harga dia mampu milik dalam 100 lebih, dia tak sampai harga dalam 1,5 pun. Dulu aku beli masa buat promosi dalam RM108 untuk Workers FC12C ni. Kemudian untuk Sofon SC33 ni harga dia dalam RM108 juga. Masa buat promosi lah. Aku beli 3 terus. Workers beli 1. Ini beza 2 lampu ni pula. Tapi terus terang cakap lah, bila mana pakai lampu gini dalam hutan memang kau puas hati lah kan. Bukan nak mengasut korang beli. Tapi korang tanya aku tunjuk je lah. Okey, tapi kalau korang nak beli, korang boleh klik lah link kat bawah tu yang aku dah sediakan tuan. Bukan apa, kalau aku tak letak link tu nanti, korang kerja tanya, mana link dia tuan? Mana link dia bang? Mana link dia Jepun? Nak beli? Matilah aku nak kerja search satu-satu pula dah kan. Pergi dekat Shopee, copy link,
bagi korang. Tak payah, banyak kerja aku nak kena buat. Jadi aku link tu aku letak siap-siap. Kalau korang nak beli, korang beli. Kalau korang nak beli, kau jangan fikir, alamak nanti aku beli dia dapat komisen. Kau jangan fikir macam tu. Komisen tu berapa lah sangat aku dapat. Bukan satu lampu korang beli aku dapat komisen RM50. Tak ada lah. Komisen dalam RM1 lebih je pun. Tak kaya pun aku. Rasa berminat korang belilah. Klik link tu. Jangan tanya aku lagi minta link apa dia. Aku dah bagi link siap-siap. Okey, sekarang kita tengok pula bateri dia pula macam mana. Untuk bateri dia pula, Workers FC12C. Macam ni lah bentuk lampu ni. Workers FC12C. Bentuk dia pulawa tactical. Button belakang. Okey, untuk bateri dia pula, dia pakai bateri saiz macam ni. Ini dia. Nampak kan? 3000 mAh. 18650 bateri tau. Tengok nampak tak nombor dia? 18650 bateri, 3000 mAh. Ini untuk Workers FC12C. Tutup balik. Kita pergi pula pada Soften SC33. Untuk Soften SC33, ini lampu dia. Sama juga pakai tight switch. Dia dah lebih kepada bentuk premium. Dia tiru macam OLED besi. Okey, dia pakai bateri jenis 21700 5000 mAh. Tapi dua-dua lampu ni memang super terang. Kalau korang beli, aku jamin korang mesti puas hati. Harga murah, harga mampu milik tapi berpuas hati. Sebab lampu-lampu gini dia padu. Level-level padu dia macam Nightcore, macam SB, macam Fenix. Tapi harga dia murah, mampu milik. Jadi bila mana kita beli, memang kita tak akan menyesal lah. Korang yang suka masuk hutan pergi camping kan. Solo survivor macam aku ke. Kau nak buat paranormal ke, kau punya pasal lah. Jadi kau belilah lampu macam ni. Murah ni bukan mahal mana pun. Dalam RM1.8, RM1.30 macam tu. Tapi padu. Memang padulah lampu ni. Super terang. Terang benderang. Sekarang kita pergi pula pada level-level lumen yang ada pada Soften SC33 ni. Kita tengok pula dengan lumen ni, okey, bateri dia berapa lama boleh bertahan. Dengan lumen yang up sikit, bateri dia berapa lama boleh bertahan. Okey, untuk Soften SC33, dia ada Moonlight 10 lumen. Ini kalau kita buka boleh tahan 300 jam. Kemudian kita pergi pada Eco. Eco adalah 50 lumen. 50 lumen ni sesuai kalau kau nak buat lampu tidur. Dalam kemah kan memang sesuai lah. Okey, dia boleh bertahan selama 45 jam. Kemudian dia ada pula level low 300 lumen. Okey, level low 300 lumen ni kalau kita nak buat lampu tidur pun sesuai. Maknanya kita letak kat luar kemah kita. Okey, bateri dia boleh bertahan selama 11 jam. Kemudian level medium 750 lumen ataupun 800 lumen lah senang cakap. Boleh bertahan selama 5 jam. Okey, untuk height pula 1800 lumen. 1800 lumen, aku cakap pun dah tersasul. 1800 lumen boleh bertahan selama 2 jam. Kemudian ada turbo 5200 lumen. Okey, untuk turbo 5200 lumen boleh bertahan selama 1 jam. Kalau Workers FC12C ni pula, dia ada dalam moon pertama dalam 1 lumen, lebih kurang dalam 400 jam macam itulah. Kemudian level kedua dalam 300 lumen dalam 4 jam. Kemudian level ketiga dalam 1600 lumen. Itu untuk mode turbo. Boleh bertahan dalam 1 jam lebih je macam tu. Tapi guna lampu ni untuk kita tengok jarak jauh je benda ni lampu ni. Memang sesuai lah kalau nak guna untuk tembak jarak jauh. Untuk kita usah. Apa tu? Hantu ke? Guna lampu ni. Untuk dua lampu ni kau jangan risau. Memang ada kalis air. Aku berendam dalam sungai ke, meredah sungai waktu malam ke. Ni dah ada lampu yang aku bawa. Okey, untuk pilih lampu ni, korang kalau boleh jangan carilah lampu yang jenis side button saja kat sini. Bila mana lampu tu jenis button dekat tepi saja macam ni, dia tak ada button belakang macam ni kan. Macam ni. Nanti bila mana dalam hutan nanti kau nak pakai memang susah lah. Terus terang aku cakap lah. Kadang-kadang kita dalam hutan ni kita dengar bunyi pergerakan dalam gelap-gelap gelita dalam semak-semak tu kan. Kita pakai lampu pula jenis dia punya button kat tepi ni saja. Dia tak ada button belakang. Macam button belakang ni dipanggil button tactical. Sebab kita terus pegang, terus tekan. Jadi terus boleh menyala cahaya. Kalau kita pakai button jenis kat tepi macam ni kan. Satu button saja. Nanti dalam gelap malam hutan, kau dengar je bunyi benda bergerak-gerak dalam semak. Kau pegang lampu kan, kau mulalah teraba-raba. Teraba-raba ni, mana pula button ni pergi ni. Dah lambat. Dan dulu kau kena tekam nanti.